Orang selalu fikir, aku ni hidup cukup-cukup je. Nak simpan emas? Tak mampulah. Itu untuk orang kaya je. Tapi sebenar-benarnya, orang susahlah patut simpan emas. Sebab bila kau susah, setiap sen tu sangat bernilai. Dan bila kau tak ada simpanan, satu kecemasan kecil pun boleh buat hidup kau tunggang terbalik. Contoh, tayar motor pecah, anak demam, keluarga nak buatkan duit belanja. Kau tak ada simpanan. Mulalah terpaksa pinjam, terpaksa ikat perut atau ambil hutang daripada kawan-kawan. Sebab tu emas penting. Bila simpan emas, tak kisahlah 1 gram ke, suku gram ke, kau sembunyikan duit kau dari diri sendiri. Tak mudah nak belanja. Tapi bila perlu, boleh jual, boleh gadai. Masih ada nilai. Itu plan keselamatan yang bijak. Lagipun, kau tak perlu simpan banyak terus. RM1 pun dah boleh. Guna akaun Get Public Gold. Tak payah fikir nak simpan kat mana. Tak payah risau hilang. Lama-lama, cukuplah buat pelindung masa depan. Emas bukan untuk kaya cepat, tapi dia jaga kita waktu susah. Orang senang, diorang boleh survive kalau hilang sikit-sikit. Tapi kalau orang susah, kalau tak ada simpanan, silap sikit je, boleh jatuh lagi teruk. Sebab tu aku selalu cakap, nak mula simpan emas, bukan tunggu senang, tapi mula masa susah, supaya tak terus tersepit. Klik link kat bio atau isi beg biru, aku guide kau step by step. Kita susah sama-sama, tapi kita bangkit dengan simpanan yang bijak.